Pernah tak kita tertanya-tanya, selepas imam membaca surah Al-Fatihah, kita terlupa atau tidak menyebut amin? Adakah solat kita terus menjadi tidak sah? Ramai yang mungkin risau apabila perkara ini berlaku. Tetapi jangan cepat menghukum diri sendiri atau orang lain. Dalam video kali ini kita akan bincangkan, adakah menyebut amin selepas Al-Fatihah itu wajib? Apa hukumnya jika tidak disebut? Dan adakah solat masih sah? Jangan lupa tonton sampai habis kerana ada beberapa perkara penting yang perlu kita fahami. Memang wajib ke macam mana? Sunnah. Iza ammana al-imam fa aminu. Bila imam sebut amin, hendaklah kamu aminkan. Fa innahu man wafaqa ta'minul man wafaqa ta'minal man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lah. Kan? Bila imam itu amin, kamu hendaklah aminkan. Kerana bila mana amin kita selari dengan amin malaikat, maka kita akan dapat pengampunan. Maka auqamaqal. Jadi amin itu ulama beza pendapat. Nak tunggu imam ke kita amin terus? Ada kadang orang tak sabar kan. Imam belum amin dia dah sambut. Tak. Nabi kata idza ammanal imam fa aminu. Bila imam amin, kamu amin. Tunjuk, tunggu imam dulu. Imam kata amin baru kita sambut. Jangan waladdallin imam baru nak amin apa? Dia amin selalu dah. Tak betul. Amin tu tu dua harakat lah. Amin tu yang panjang. Amin. Kadang-kadang dia macam takbir tuan-tuan. Orang kita kan niat susah nak masuk sebab dia pegang lafaz niat tu kan. Dan dia tak faham niat tu apa. Bila lafaz niat tu kena takbir tu kena hati-hati, jangan tukar. Allahu akbar. Adakah Allah Maha Besar? Kan? Allahu akbar. Allah adakah dia Maha Besar? Allahu akbar. Allah itu gendang-gendang. Akbar gendang. Dari segi nafas contoh macam Allah Akbar tu kan, contoh macam yang banyak obat banyak panjang ni kan. Saya tengok orang dulu pun saya pun buat itu mungkin. Sebab dia kata mungkin Allah Akbar pasal nak masuk kan. Nak masuk kan tu. Sebab bila fikirkan balik Allahu Akbar ni maghrib tu. Agak itu agak berlaku. Allahu Akbar tu isyak ke? Maksud Allahu Akbar tu. Dia gini, dia yang menjadi masalah yang orang duk tak masuk-masuk tu sebab dia imrar. Dia susun perkataan dalam jiwa dia waktu dia angkat takbir tu. Itu bukan niat tu. Sedangkan Allahu Akbar tu kita dah tahu kan apa maksud dia. Dia tak payah masukkan perkataan tu. Dia maksud niat tu bila kita angkat takbir tu kita tahu kita nak salat apa. Macam mana kita nak minum, kita nak makan kan. Semua ada niat tu. Kita nak datang ke masjid, nak datang ke dewan ni pun ada niat tu. Tapi tak pernah pun kita susun dalam jiwa. Cuma kita tahulah tujuan kita. Start kereta orang tanya nak pergi mana? Nak pergi dengar kuliah fiqh lah. Niat dah ada. Waktu solat sendiri, lepas baca Al-Fatihah, wajib juga untuk menyebut amin atau waktu berjemaah saja sebut amin? Soalan yang bagus. Soalan ni berkaitan dengan ungkapan amin selepas membaca Fatihah. Adakah ianya wajib? Maka menjawab pertanyaan ini, membaca amin selepas membaca Fatihah, maka hukumnya tidak wajib, hukumnya hanya sunat sahaja. Seseorang yang solat berjemaah ataupun solat secara persendirian, dia solat tak ikut imam, maka tetap disunatkan mengungkapkan amin. Maka amin ini apabila habis baca Fatihah, sama ada kita membaca surah Fatihah di dalam solat ataupun di luar solat, sunat hukumnya untuk kita mengungkapkan amin selepas daripada kita membaca surah Fatihah. Maka menjawab pertanyaan, adakah wajib membaca amin selepas Fatihah? Tidak wajib, hukumnya sunat. Adakah sunat hanya ketika solat berjemaah saja? Maka jawapannya, disunatkan membaca amin sama ada solat berjemaah ataupun solat seorang diri. Bahkan sekiranya kita baca Fatihah di luar daripada solat juga disunatkan untuk kita membaca amin. Moga-moga memberi manfaat dan kefahaman. Setelah selesai membaca Al-Fatihah, disunatkan membaca amin. Baca apa? Amin. Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan akan banyaknya keutamaan dan besarnya pahala
dalam hal ini. Ada hadis. Nabi kata apa? Tulis hadis ni. Imam Nawawi tak sebut. Sebab dia nak ringkas, dia tak sebut. Nabi SAW bagi tahu, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Siapa dia bertepatan amin dia dengan amin malaikat, diampunkan dosa dia. Maknanya kita kena berhentilah, jangan cepat. Bila imam berhenti, waladdallin, imam kata amin, baru kita amin. Ini setengah budak elok tak? Tu imam berhenti tarik nafas, dia belakang amin. Salah itu. Naknya man wafaqa, siapa dia bertepatan amin dia dengan imam dengan malaikat, maka diampunkan dosa dia. Baik. Wa hadza ta'min, bacaan amin ini sunat bagi setiap orang baca Fatihah. Sama ada dalam solat atau di luar solat. Kalau kita baca Fatihah saja ya. Waladdallin amin. Kena baca amin juga Baik. Untuk cara bacaan amin ada 4 lughah, ada 4 bacaan. Afsahuhunna. Dengar ni. Bacaan yang paling fasih, yang paling masyhur, amin bil maddi wat takhfif. Amin waladdallin. Amin. Katalah. Waladdallin. Amin. Itu dia panggil bil maddi wat takhfif. Tengok dalam kitab awal tu. Dibaca dengan cara mad dan secara takhfif. Panjang tapi ringan. Ini yang paling baik sekali. Yang paling masyhur, yang paling fasih. Darjah yang kedua bil qasri wat takhfif. Waladdallin. Amin. Bolehlah gitu. Ada setengah imam dia panggil, dia pendek, qasri wat takhfif. Amin. Waladdallin. Amin. Dia tak panjang. Yang ketiga, hak ni pelik sikit, mu tak ajar dengar. Jangan buat. Nyemarah dia. Nyawa kapur. Wasalit bil imalah. Macam mana baca imalah? Baca bagi bawah. Waladdallin. Amin. Suka. Boleh baca tapi jangan buatlah. Sorang-sorang boleh. Warabi'atu, yang keempat bil maddi wat tasydid. Waladdallin. Amin. Mad panjang, tasydid. Amin. Tapi jangan buat ni. Ada setengah imam dia buat. Jadi orang kampung dia pening. Apa betul imam baca gini? Dia kata ada dalam ni. Tapi baik kita baca yang pertama, yang disepakati, yang paling masyhur di sisi para ulama, iaitulah bil maddi wat takhfif. Amin. Boleh? Kalau baca imalah tadi agak-agak mana? Lari kau orang kampung. Waladdallin. Amin. Dia kata tu amin mari mana tu? Nah, sudah. Itu dipanggil imalah, baca cara imalah. Imalah bil maddi wat takhfif wat tasydid. Yang ni kita baca yang pertama lah. Baca yang pertama bil maddi wat takhfif. Itu yang fasih. Nawawi kata wa afsahuhunna wa ashharuhunna. Paling fasih, paling masyhur. Jangan ada buat tak masyhur. Ataupun bil qasri wat takhfif. Cara ringkas. Amin. Pelajar-pelajar ni ingat baik. Kita ni kalau nak baca benda yang pelik, macam baca kiraat lain, kita kena maklum kan, kalau tidak orang lari. Baru ni hari raya, imam solat raya kita, dia baca dengan kiraat Hamzah. Ada budak hak maya tepi kita. Ahmad dia kata, lagu tu kau kalau maya raya kena baca pelik. Dia balik tanya. Dia kata solat maya raya ni kena baca pelik kau dah. Pasal wadduha. Jadi ada benda pelik. Jadi kita tak buat benda-benda yang pelik, jangan.
nanti menimbulkan fitnah kepada orang. Kata Nawawi rahimahullah ta'ala, aku telah nyatakan perbahasan yang panjang tentang perbahasan bahasa ni dan menghuraikannya dengan maknanya, dengan petunjuknya dan perkara yang berkaitan dengannya dalam kitab Tahzibul Asma'i wal Lughat. Dalam kitab apa? Tahzibul Asma'i wal Lughat. Jadi dalam kitab ni panjang. Baiklah. Was-sahih, dengar ni. Yustahabut ta'min, sunat baca amin itu dalam solat bagi imam, bagi makmum dan juga orang solat seorang. Manakala kita semaya seorang pun, waladdallin, kita kena kata amin. Dan dijaharkan dengan dia oleh imam dan orang yang seorang-seorang dalam solat jahriyah. Dan pendapat yang sahih, makmum juga kena kuatkan sekali dengan imam. Tak kiralah sama ada orang itu ramai atau sikit. Waladdallin, amin. Semua kita baca amin belakang. Ini ingat, tengok kita. Perhatian. Dan disunatkan untuk dibaca bersama antara imam dan makmum, tidak sebelumnya atau sesudahnya. Amin ni kita kena baca sekali dengan imam. Jangan potong queue imam. Imam baru tarik nafas, kita amin kat belakang. La, kita kena baca amin sekali dengan imam. Dan tidak ada dalam solat, tanda boleh, ini teka-teki boleh. Tidak ada dalam perbuatan ataupun bacaan solat yang sunat makmum berserta dengan imam kecuali dalam amin. Adapun lain-lain, makmum kena buat selepas imam. Bila imam takbir, Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Jangan kita, bila takbir A tu kita A juga. La. Satu je dalam solat yang sunat makmum menyertai imam, bersama dengan imam, iaitulah dalam amin. Tulis itu. Kalau orang tanya, di manakah? Di manakah tempat makmum diminta supaya baca beserta dengan imam? Jawabnya dalam amin. Hak lain, kita kena lewatkan sedikit dari imam. Kenapa imam dan makmum lepas habis Fatihah perlu baca amin? Pula dah. Kenapa dibaca amin? Surah lain tak baca amin. Nombor satu sekali, ittiba'us sunnah, mengikut jalan Nabi, itu yang terbaik. Ada lagi hikmah dia, tapi nombor satu ingatlah, apa yang Nabi buat kita buat. Kalau orang tanya apa sebab, ittiba'. Apa ini? Ittiba' tu ikut siapa? Ikut sunnah. Sunnah kata ke mana? Kalau sampai habis Fatihah, Nabi baca dah amin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam iza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin wa madda sautaha bi. Jelas lagi. Kata sahabat, Nabi ni bila dia baca Fatihah sampai ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Nabi ucap amin. Jelas lagi. Sedangkan surah-surah lain Nabi tak ucap amin. Fatihah saja Nabi ucap amin. Kita umat akhir zaman ikut dia. Tak apa dah. Selagi tidak dilarang, sunnah Nabi itu kita ikut. Okey, dia ada gak sunnah yang dilarang. Contoh, kahwin lebih daripada 4, sunnah Nabi juga jalan dia. Tapi kita tak boleh. Itu khususiah untuk Nabi. Faham? Jadi bila kita habis baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita tak kata amin, tidak batal sembahyang kita. Sebab kata amin sunat, dapat pahala. Okey? Kalau kita lepas sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, alamak,
tadi baca Fatihah tak kata amin, tak ada masalah. Hukum berkata amin lepas Fatihah sunat, bukan wajib. Ingat sunat bukan wajib. Apa makna sunat? Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tariku. Sunat artinya siapa yang buat dapat pahala, siapa yang tak buat tidak berdosa. Maknanya siapa yang kata amin lepas Fatihah dapat pahala, siapa yang tak kata amin tidak berdosa. Tetapi jika semayang berjemaah, imam kata amin kuat, maka sunat muakkad, sangat-sangat dituntut kita makmum kata amin biar sama dengan imam. Ingat lagi nanti bayang Isya lepas ni amin ni 2 kali baca kuat, betul tak? Kita ikut biar sama dengan imam, dia biar bergegar masjid ni. Nampak? Siapa yang nanti sembahyang Isya lepas ni dia sebut amin sama dengan imam, ampun dosa yang lepas-lepas. Dosa mata tengok punggung awet, dosa mata mu tengok perut pusat ropuan joget, dosa mulut tengok betih ropuan teluk naka, teluk naka pula teluk cepedok baru ni. Faham lagi? Tak? Banyak benda mu buat salah, hari tu pegang tangan ropuan, itu semua dosa-dosa tu Allah ampun. Sekejap lagi syarat kata amin sama dengan imam. Ada sebuah hadis Nabi kata, iza ammanal imamu fa aminu. Bila imam baca amin, maka kamu semua jemaah baca amin. Wa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Maka sungguhnya barang siapa di kalangan kamu dia sebut amin sama dengan amin imam dan para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama bi dzambi, akan diampun semua dosanya yang lepas-lepas. Ada. Jelas lagi. Tapi biar sama. Ni imam amin dah, dia tak amin lagi. Imam belum amin, dia dulu. Imam walaupun dia biar sama dengan imam. Amin. Faham lagi? Ampun dosa. Soalan seterusnya. Ta'min. Adakah kita disuruh amin dereh sama dengan imam ataupun lagu mana? Tuan-tuan biasa tak pergi semayang di masjid, tu imam masjid tu tang amin dia lagu tak sebut. Biasa tak jumpa? Tu imam, dia jadi imam masjid, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia sengah. Kita duduk tunggu dia sebut. Dia sengah. Tak kira hujung dia bunyi tak jadi. Tak kira ni hujung dia bunyi tak jadi. Tu imam ni nakal betul. Tak cerita kata amin tu imam dereh ni. Apa cerita ni? Dalam hadis ada ke? Nabi sendiri jadi imam tang amin tu Nabi dereh ke tak ke? Itu maksudnya. Baik, kemudian pula adakah terih waladdallin amin terih ataupun bagi ada satu break. Satu break. Dia panggil saktah. Macam kita baca Yasin, dia ada satu tempat tu. Mim marqadina haza. Tu dia panggil saktah. Saktah ni berhenti sat. Tak boleh ambil nafas. Just berhenti saja. Marqadina haza. Tak boleh mim marqadina. Ambil nafas pada dulu, sambung haza. Tak boleh. Itu bukan saktah. Saktah maksudnya, dia ada break tanpa mengambil nafas. Saktah dia panggil. Baik. Now dia nak beritahu dekat kita, fit ta'min. Cerita tentang kata amin dalam sembahyang ni. Ketahuilah saudaraku, akan datang keterangan hadis tentang amin ini. Dan ni pun ada juga tuan-tuan, setengah orang dia tak baca, dia tak tengok perkataan. So dia sebutan dia duk salah ni dah berpuluh tahun dah. Salah macam mana tuan-tuan? Amin. Dia macam mana? Amin. Nun. Kena mulut tu kena kenyek. Tak, kita dengar bunyi macam betul. Tapi tengok mulut tak betul. Dia sebab belajar Quran ni dia musyafahah dan talaqi. Musyafahah maksud kena tengok bibir mulut guru yang mengajar. Dia mulut dia muncung ke, buka mulut ke apa, itu dia panggil musyafahah. Talaqi maksudnya jumpa depan. Jumpa depan. Pasal apa? Kita nak tahu sebutan tu. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ditutup lagu tu pula dah. Betulnya apa? Hakimin. Nun. Dia nak renyih hujung dengan nak tutup tu nak kena tengok mulut baru boleh tahu. Kalau dengar saja kita jadi tasyabbuh. Jadi macam dia ni sebut nun ke mim ni. Amin. Dia tutup lagu tu.
Tak betul. Benda simple, tapi dah masuk 28 tahun dah dia duk sebut amin ni. Bukan sahaja dia sebut amin. SMS pun tulis amin juga. Kita hantar satu doa dekat dia kan. Contoh kita hantar kat dia. Barakallahu fik. Kita kata. Dia jawab balik amin. Confirm dia ni. Dia ni geng mazhab mim. Dia panggil. Mazhab mim. Dia spell mai kat kita pun A-M-E-E-M balik ujung. Amin. Rumi pun dia tulis amin. Mana sebutan dia masa semayang memang amin. Oh kacau tuan-tuan. Ini kalau Arab dia kata khata'awi. Dia kata. Khata'awi maksudnya hang salah cukup teruk punya. Benda tu mana boleh salah? Teruk punya salah ni. Amin ni. Oh kacau. So ni dia nak beritahu. Ketahuilah saudaraku, dalam bab ini akan datang keterangan tentang mengucapkan amin. Yakni apa hukumnya seseorang mengucapkan amin kemudian daripada selesai baca Fatihah. Apa hukum dia? Dan dengan mengetahuikan kelakuan Nabi SAW seperti yang diriwayatkan oleh Tirmizi, maka taulah hukumnya insya-Allah. Dia kata saat kita baca hadis kita nanti tahu apa hukum dia. Kata Imam At-Tirmizi, an Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu qal, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dallin tu berapa panjang tuan-tuan? 6. Dia tak boleh jual durian tu. Jual durian dia boleh tawak menawak. Boleh ni sebiji berapa ni? Dia kata saya dah biasa timbang kilo tapi tak apalah haji dah biasa beli, saya tolak sebiji RM2 sudah. Itu tawak menawak. Waladdallin dia mesti berapa? 6 harakat, tidak boleh tawak. Mesti 6. Kecuali dia ni napas memang Temakau Jawa punya napas ni. Dia memang tak boleh pergi 6. Dia sampai 3 dah menitik dah. Dia duk main titik-titik lah tu. Nak tangkap lin tu, memang julin dia mata dia. Kes tu kes, tahu payah buat apa. Bagi kes orang yang biasa boleh sebut 6, mesti kena 6. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kemudian dalam hadis tadi dia kata Wa'il bin Hujrin, katanya telah aku dengar Nabi SAW membaca ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin di dalam sembahyang jemaah, dan aku seorang daripada makmumnya. Wa'il ni makmum kepada Nabi SAW. Kemudian daripada sudah habis baca Fatihah itu, maka Nabi SAW mengucapkan amin. Faqala amin. Maka dikata Nabi SAW amin. Jadi maksudnya apa? Imam bila dia habis baca Fatihah, dia kena kata ada amin? Kena kata. Kena kata pelan ke derah? Derah. Jadi dalam kisah tadi tu, imam tadi ni waladdallin, dia lagi buat sengap. Tunggu kita dulu. Kita tunggu dia dulu. Dia tunggu kita dulu. Kita tunggu dia. Siapa nak sebut dulu ni? Ujung ni tak jadi, ujung ni tak jadi, pasal tu imam tak sebut. Jelas daripada hadis ni, Nabi SAW habis baca Fatihah, dia sebut amin. Orang lain ikut sekali. Begitu. Baik. Dan adalah Nabi SAW mengucapkan amin. Tidaklah ia ambil nama mengucap sahaja. Bahkan dengan kaifiat yang maklum. Nabi bukan setakat sebut amin. Ada setengah masjid, imam dia sampai tang waladdallin. Amin. Dia bagi break angin tang tu. Amin. Begitu tu. Dia tak amin, dia tak bunyi tu. Kan dia penat kita dengar macam tu Macam-macam style dia ada ni. Baik, cuba kita tengok sini. Nabi tunjuk kaifiat dia yang maklum. Sebagaimana kata Wa'il bin Hujrin, dia kata wa madda biha sautah. Artinya melanjutkan Nabi SAW dengan ucap amin itu akan suaranya supaya didengar oleh makmum. Nabi lanjutkan amin. Perbincangan panjang pendek itu dalam bab tajwid. Berapa harakat? 1 alif. 2 harakat. Min berapa harakat? 6 harakat. Tapi dalam kebanyakan masjid dia jadi macam mana? Tu dia bantai 6, min tu dia bagi 2. Dia kali habis tu. Suka hampa lah. Tak guna apa kan. Dia benda ni kadang-kadang dia biasa dah macam tu. Kan? Dia bila nak ubah ni jadi payah. Kan? Tapi dari segi ilmu tajwid kita duk belajar. 1 alif. 1 alif panjang dia berapa? Harakatain. 2 harakat. Yang pergi bantai sampai sampai min pendek. Tu kan. Alah ikut suka.
Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ali dan Abi Hurairah dan bermula hadis Wa'il bin Hujrin, itu ialah hadis yang hasan. Baik, amin dan hukum mengucapnya. Kata Abu Isa, dan dengan hadis dan masalah itu berkata bukan seorang daripada ahlul ilmi, daripada sahabat Nabi SAW dan tabi'in dan mereka yang selepas mereka itu, memikirkan mereka itu akan seseorang mengangkat ia akan suaranya dengan mengucap amin dan tiada diucapkan dia dengan tiada nyaring sekali-kali. Ucap bagi derah, dia kata. Dan dengan dialah berkata Syafi'i dan Imam Ahmad dan juga Ishaq. Imam Syafi'i kata lagu tu, amin bagi derah. Baik, masalah amin tiada diucap oleh imam. Adakah diucap oleh makmum? Dia jadi kih kita kata tadi. Tu imam waladhdallin, dia dulu buat sengak. Boleh tak boleh makmum ni pergi pulun dulu daripada imam sebut amin? Kata Imam Syafi'i, dan jika meninggal akan ucap amin oleh imam, maka bolehlah makmum ucap akan dia. Dia kata, tunggu siang ni, bila tuan dia nak sebut amin ni, kita buh dulu lah. Kita buh amin, orang pun ikut kita. Kita kata, aku imam ke hari ni? Kita jadi begitu. Pasal kita sudah mengambil alih kerja yang patut tu imam buat. Dan diberi dengar, akan imam itu akan ucapnya. Mudah-mudahan ingat dia, maka diucapnya. Dia kata takut. Tu imam yang lepas waladhdallin, dia buat sengap, dia takut dia terlupa. Boleh lupa waladhdallin. Dia teringat tadi kunci rumah butang mana. Pasal dia duduk semayang tadi, tangan duduk rabah poket. Jadi dia panggil tu imam nakai. Dia duduk semayang tapi tangan duduk rabah poket. Kunci motor dia lupa mana tu. Jadi waladhdallin, nak sebut amin tu lupa pasal duduk teringat kunci motor. Kawan belakang sebut amin. Bila sebut amin, dia pun teringat amin. Kunci pun jumpa dalam poket bawah. Mungkin dia kata jadi lagu tu. Dia abang sini. Dahsyat kitab ni. Dia pun sampai macam tu dia fikir bagi kat kita. Dahsyat. Jadi kesimpulannya, jangan terus menganggap bahawa solat seseorang itu tidak sah hanya kerana dia tidak menyebut amin selepas membaca Al-Fatihah. Amin bermaksud memohon kepada Allah agar doa yang dibaca itu diperkenankan. Ia bukan sebahagian daripada ayat surah Al-Fatihah. Dalam isu hukum menyebut amin, terdapat perincian dalam kalangan ulama dan mazhab. Ada yang menekankan sunnahnya menyebut amin, khususnya selepas selesai membaca Al-Fatihah. Namun, tidak menyebut amin bukan bermakna secara otomatik solat menjadi batal. Kalau seseorang terlupa menyebut amin, tidak tahu hukumnya, atau sengaja tidak menyebutnya kerana mengikuti pandangan tertentu yang muktabar, jangan terburu-buru mengatakan solatnya tidak sah. Begitu juga apabila kita berada di belakang imam, kita perlu memahami bahawa terdapat perkara dalam solat yang hukumnya wajib, ada yang sunnah, dan ada yang menjadi perkara khilaf dalam kalangan ulama. Sebab itu, sangat penting untuk kita belajar ilmu fiqh daripada sumber yang dipercayai dan memahami perbezaan pendapat ulama dengan adab. Jangan mudah mengatakan tak sebut amin, solat tak sah. Kerana kenyataan seperti ini memerlukan dalil dan penjelasan hukum yang tepat. Kalau anda selama ini tidak menyebut amin selepas Al-Fatihah, jangan panik. Solat tidak menjadi batal semata-mata kerana tidak menyebut amin. Dan kalau anda biasa menyebut amin, teruskanlah jika itu amalan yang anda yakini berdasarkan ilmu dan pandangan ulama yang muktabar. Yang paling penting, jangan jadikan perbezaan dalam perkara fiqh sebagai sebab kita bermusuhan sesama umat Islam. Semoga perkongsian ini memberikan manfaat dan membantu kita lebih memahami hukum hakam solat. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan kongsikan kepada keluarga serta sahabat supaya lebih ramai mendapat manfaat. Dan ingat, dalam urusan agama, jangan hanya ikut apa yang kita dengar. Semak dalil, fahami penjelasan ulama, dan bertanyalah kepada ahli ilmu. Semoga Allah menerima solat kita semua, mengampuni kekurangan kita dan memberikan kita kefahaman yang benar dalam agama. Wallahu a'lam.